Hi guys, welcome back to my channel for unboxing and review. So hari ni aku just unboxing 2 Pokemon Takara Tomy. Tapi yang ni adalah part 14 punya, part nombor 14. Untuk kalian boleh tengok part 1 sampai part 13. Part 13 tu macam biasalah, dia punya link tu semua kat description. Korang perlu tekan je kat bawah tu. Aku ada buat dia punya playlist tu. So Pokemon first yang kita nak unboxing hari ni adalah Charizard ke yang Kokalo. Kokalo dululah. Yang ni special sikit, so aku buka yang last. Yang ni aku tak pernah beli pun yang dalam kotak ni. Biasa aku beli yang macam dah paket-paket macam tu kan. Ni kira yang first lah aku unboxing dalam kotak, betul-betul unboxing. Macam sebelum ni kira unboxing juga, cuma itu bukan box pun, dia macam unpacking, unwrapping macam tu je lah. So ni Kokalo tu dia dalam kotak macam agak special sikit. Tapi yang Kokalo ni ada juga yang dalam yang packing plastik biasa tu. Tapi itulah, bila nampak ni macam okay, aku nak try lah buka yang ni kan. Lepas tu time aku beli ni jumpa pula yang ni, so aku grab lah dua-dua tu. So nombor dia MS32, lepas tu Takara Tomy, lepas tu ni dia punya harga dia. Yang ni aku beli kat Aeon je. Lepas tu tepi dia sekat dia punya gambar tu macam Funko Pop pula. Lepas tu dia punya ni sekat tu tulisan Japanese tu, and belakang ni ada dia punya macam data dia lah, nama dia, berat dia berapa, benda ni semua. Ni dia tunjuk belakang Kokalo tu. Bawah dia tak ada apa sangat, sekat tulis caution apa benda ni lah. Yelah, jangan sampai budak tercekik apa benda bawah 3 tahun ni, tak boleh. So tanpa buang masa, kita buka Kokalo ni. Ya, aku dah buka dia punya yang tape tu. Kita gunakan kad macam Funko pula. Ya, sebab aku tak nak kotak dia kemik. Tapi okey lah kot. Dia koyak juga. Terkoyak juga. Aku tak nak koyak lah, terkoyak juga. Terpaksa lah ganas sikit. Ruginya dah koyak. Aku dah lah sayang kotak ni. Rugi. Sekejap buka. Okay, dalam dia macam ni. Dia cakap kertas ya. Patutnya tak dalam plastik. Tapi dalam ni dia terkoyak, celaka. Betul tak? Tak apalah. Tak, tapi dia dalam ni dia cakap ada cardboard, lepas tu ada tape, and Pokemonnya dalam plastik macam ni. Sekejap, macam nak keluarkan ni. Sekejap, sorry jakun sikit. Sebab ni first time kot. First time memang lah jakun. Oh, terkoyak sekejap. Mana aku punya gunting? Okay, aku dah gunting dia punya tu. So dia punya tape tak payah habiskan. So nanti nak masukkan balik. Oh, okay. So ni adalah Pokemon Kokalo tu. Sumpah tak lawa. Fuecoco lagi comel kot daripada yang ni. Kalau korang tak tahu, yang Fuecoco tu dia evolve jadi yang ni lah, Kokalo ni. Sumpah tak cantik. Aku tak tahu kenapa Pokemon boleh buat design macam ni. Lepas tu Kokalo ni nama Japanese dia Achigator macam tu lah. Lepas tu kategori dia adalah Fire Croc Pokemon, buaya api Pokemon, Pokemon buaya api. So kita tengok kat bahagian muka dia macam dah bertambah hodo macam tu. Hodo kira boleh lah, cuma yang ni muka dia mulut dia tak terbuka. Kalau buka lawa kot, tutup sikit muka dia yang hodo ni kan. Lepas tu kat tepi dia dulu ada cheese, tapi yang ni dia tukar cheese merah pula, tak tahu spicy chili ke apa benda ni. Lepas tu dia ada pakai topi ni, bukan topi ni, macam kira macam rambut dia lah kot. Ini ada bulu bukan bulu, dia ada telur ni. Burung apa benda, tapi dia sebagai daripada Kokalo ni juga. Biasa kalau kau tengok buaya, mesti dia ada burung tau, yang burung makan sisa-sisa kat gigi buaya tu kan. Lepas tu kat badan dia dulu sekat ada cheese yang petak macam tu, tapi dia ada tambahan hitam warna putih. Tangan dengan kaki dia macam ada pakai glove warna hitam ni. Type yang Kokalo ni dia sekat fire type Pokemon, and dia keluar dekat yang Gen 9 Paldia region. Macam aku cakap tadi, dia ni berevolve daripada yang Fuecoco. Lepas tu kat dia punya bahagian kepala ni baru aku perasan dia ada petak-petak ke macam cheese apa benda. Sebab dekat anime tu macam tak perasan juga. Kalau aku tengok macam sekali lalu macam tu. Lepas tu telur dia selalu bersinar tau. Yang ni tak. Memanglah bukan dia boleh masuk bateri pun. Lepas tu nombor Pokédex entry dia 0910 Bawah dia tak ada apa setakat nombor C24 Pokemon Tomy tu. And bahagian belakang dia tak ada apa sangat, setakat macam ada yang line kuning macam ni je. Ada cheese dia ni kan, nombor 2, 3 selalu lagi kecil. Tapi ekor dia sumpah tak cantik macam ni. Sumpah tak cantik. Aku tak tahu kenapa dia buat design macam ni. Buatlah ekor macam apa ni, Totodile tu pun okey juga kan. Totodile pun jauh lagi elok daripada yang Evolution Fuecoco ni. Sayang betul. Dah lah api, tapi itulah dia buat macam tu pula. Lepas tu Evolution dia, stage 1 dia Fuecoco. Lepas tu dia evolve jadi yang stage kedua ni Kokalo ni. Sumpah tak cantik. And
dia berevolve lagi sekali. Yang final stage dia Scaledage. Sorry kalau aku salah sebut, aku memang sumpah tak tahu sebut yang tu. Scaledage macam tu lah. Lepas tu weakness dia weak dekat yang water type, ground type dan juga rock type Pokemon. 3 type tu senang gila nak kalahkan Crocalor ni. Aku sumpah geram pula dengan kotak terkoyak tu. Susah nak keluarkan daripada kepala otak aku ni. Lepas tu dekat yang Pokemon Horizon, Roy punya Fuecoco dia berevolve dah pun jadi yang Crocalor ni. Masa aku tengah rekod ni, tengah unboxing ni, dia masih yang Crocalor ni. Tak tahulah time korang tengok tu dia dah berevolve jadi Scaledage ke apa kan. Lepas tu yang Crocalor ni dia just ada shiny form je. Dia tak ada Mega Evolve, tak ada Gigantamax form pun tak ada lagi. Yang Terastal tu ada. Time tu dia nak lawan dengan yang siapa nama yang jahat tu, aku lupa nama dia. Shiny Zygarde warna putih tu. Aku rasa Pokemon Company kena buat design lagi elok kot. Ni patut tak jadi starter pun tak apa kot. Dia jadi Pokemon yang biasa kan. Rugilah kot starter tak comel macam ni kan. Fuecoco tu dah comel, cuma yang ni je jadi macam kurang. Yang final stage dia kira okey lah juga. Second stage dia macam nak tanak je kan. So inilah first Pokemon yang kita unboxing hari ni, Crocalor. Second Pokemon yang kita unboxing hari ni adalah Mega Charizard Y. Sekejap, aku dapatkan sikit lah kot. Macam jauh sangat. Tapi bila dah ke depan macam sempit pula. So ni lah dia punya box tu, yang Mega Charizard Y ni. Betul lah nama dia Mega Charizard Y. Aku tak tahu sebab dia ada Y, maybe lah kot kan. Ni dia punya type dia kot ni dengan dia punya kategori. Maybe lah dia bahasa Jepun kan. Ni lah aku tak tahu apa benda ni. Dia cakap apa benda ni. Sama je macam kat atas tu. Yang ni ada punya harga 39. Yang ni berapa ingat tadi? Oh yang ni sama harga. Yang ni 29.90 sen. Yang ni 39.90 sen. Ni mahal sikit. Maybe sebab ni mega kot. Tak tahu lah juga sebab kotak dia pun lain sikit. Ni first time aku beli yang kotak macam ni. So tepi dia tak ada apa. Okay, ni tepi dia macam kelakar sikit muka dia macam ni. Lepas tu ada nama dia lah, Pokemon Takatomi brand dia, and dia punya ni lah. Ni betul lah nama dia Mega Charizard Y. Belakang dia tak ada apa, saya kat tunjuk macam tu je. Patut dia buat checklist lah macam Funko kan, apa benda ni kan. Macam orang akan collect semua tu kan. Macam nak tahu ada yang ni, ada yang ni. Yang ni made in Vietnam, Pokemon Takatomi. Ada punya stiker ni. Dulu stiker dia macam kilat. Yang ni stiker biasa tu. Lepas tu tepi dia tunjuk bahagian belakang dia. Atas dia tak ada apa sangat, setakat nama dia. Lepas tu berat dia 100.5 kg. Lepas tu dia punya ni lah. Bawah dia tak ada apa, setakat ni caution apa benda ni, choking hazard lah, apa benda budak-budak tak boleh nak makan. So nak buka dia macam mana ni? Sekejap, buka dia atas. Aku takut terkoyak lagi tau. Dia ada tip tak ni? Ada tip. Sekejap aku ambil pisau. Aku takut terkoyak lagi tau macam tu. Tu geram pula aku terkoyak. Dah first time. Sekejap aku dah buka dia punya tip. Tip dia memang semua ada 4. Macam nak buka ni. Dia kalau Funko aku tahulah sikit nak buka. Ni macam mana nak buka ni? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kejap aku pun dah doakan supaya tak terkoyak. Okey, macam mana nak buka tak tahu. Okey dah, video ni tamat di sini. Okey, dia macam nak terkoyak. Bismillah. Okey, alhamdulillah. Bismillah. Okey, kotak dia spacious sikit. Banyak pula warna dia. Lawa lah hitam merah macam Harley Quinn. Okey, dalam dia sama je. Setakat ada yang cardboard macam ni je. Sekejap, tak boleh keluar pula. Patut dia buat yang plastik tu tau. Macam yang Funko pun cantik juga. Sekejap, tak tepi. Lah, kecil je. Sama je, saiz ni lebih kurang. Harga je mahal. Musibat betul. Sekejap, aku buka dia punya. Mana gunting tadi? Sekejap Okey, yang ni lain sikit. Rasa kotak ni lagi okey daripada kotak yang Crocalor tu. Set dalam plastik lagi. Okey, comel ni. Tipi. Rasa ni macam lagi lembik lah daripada yang Crocalor tu. Hantar lah. Boleh pusing tak? Tak boleh. Okey, bau plastik dia kuat gila Okey, tangan dia boleh gerak-gerak lah. Oh, aku sorry jakun sikit. Patut aku tengok macam pelik. Kenapa macam ni kan? So ni adalah Pokemon Mega Charizard Y tu. Dia ada dua tau. Satu X, satu Y. Yang X tu aku dah beli. Tapi tu next video lah. Maybe bukan next. Lepas ni maybe akan datang. Korang just perlu tunggu je lah. Kepak dia agak lembik tau. Macam tak apa nak kuat. Lepas tu nama Japanese dia adalah Mega Lizardon Y. Okey, bawah dia macam nak tercabut ni. Oh, bukanlah. Dia memang boleh macam ni. Aku ingat nak tercabut dia macam tu. Okey, dia macam tu. Sorry. Ni first time beli. So memang jakun. Okey, barulah betul kot macam ni. Sekejap. Aku tengok kat gambar dia. Okey, gambar dia memang boleh gerak-gerak. Kepala dia je yang tak boleh nak pusing.
Kepala dia je tak boleh nak pusing. Dia cakap tangan kaki dengan ekor pun tak boleh nak gerak sangat. Lepas tu kategori dia adalah Flame Pokemon. Sebab dia ni naga kan, confirm lah api. Tapi Charizard ni, dia type dia bukannya type Dragon pun. Dia yang lain satu, yang X tu, dia bau Dragon type. Yang ni dia cakap type dia Fire and Flying type je. Sama macam Charizard yang biasa tu je. Aku tak tahu kenapa Pokemon tak buat dia yang Dragon type. Sebab dia ni naga kot. So kita kat bahagian muka dia cakap muka garang macam tu. Tapi plastik dia semua plastik lembut. Aku memang tak gemar betul dia punya ni. Macam senang patah tau. Macam cepat reput tau plastik ni. Muka dia pada aku agak ganas lah juga kan. Macam seram lah juga tu kan. Dengan gigi dia dengan dia punya tanduk 3 ni. Selalu Charizard ada tanduk 2. Tapi ni tambah lagi 1. Sebab dia dah mega kan. Evolve jadi mega ni. So dia tambah lah sikit. Nampak lagi cantik kan. Patut dia buat yang Charizard ni warna putih tau. Sebab Charizard yang Mega Charizard X hitam. Ni dia buat warna biasa, Charizard biasa. Lepas tu dia punya ni macam kurang lawa tau. Lepas tu Charizard dia first debut dia keluar dia dekat Gen 1 yang Kanto region. Tapi yang Mega Charizard ni dia first keluar dekat yang Gen 6 yang Kalos region tu. Yang dia first time introduce Mega Evolve. Tak tahulah dia ni patut gen ke berapa. Gen pertama ke gen ke-6. Sebab dia macam agak pelik sikit. Sebab dia masuk Pokédex pun nombor dia pun nombor sama je macam yang Charizard. Pokédex NC Charizard biasa tu nombor dia 006. Okey, bahawa dia ada macam tercabut lah. Aku pun tak tahu. Ni tak suka ni kalau beli macam ni. Ruginya. Dia bawa dia macam ada penjep dia agak tercabut. Lepas tu dia punya yang Charizard ni badan dia sama je macam Charizard biasa. Cuma tangan ni dia ada tambah macam bulu-bulu. Bukan bulu, macam ada kepak lebih macam ni, sayap lebih macam tu je. Lepas tu kaki dia semua sama je. And bahagian belakang dia, sayap dia sekat dia ubah sikit dia macam tu. Sekat ada koyak and ada dia punya tajam kat sini. Api dia pun semua sama. Ekor dia ada tambah macam ni, duri-duri ke benda. Charizard biasa tu tak ada. Ni sekat tambah macam tu. Yelah sebab dah Mega Evolve kan. So dia upgrade lah sikit. Tapi sumpah dia punya macam lembik gila tau. Macam kualiti dia macam kurang. Aku rasa lagi elok yang kat dalam kotak biasa ni. Ni dah mahal tapi dia punya tu macam kurang tau. Lepas tu evolution Charizard ni dia first daripada Charmander stage 1. Lepas tu dia berevolve jadi Charmeleon stage 2. Lepas tu stage ketiga dia adalah Charizard yang biasa tu. Lepas tu Charizard yang biasa tu dia Mega Evolve gunakan Mega Stone. Dia jadilah Mega Charizard Y. Dia ada juga Mega Charizard X. Tapi yang tu for next video pun just perlu tunggu je lah. Weakness dia weak dekat yang Water type, Electric type dan juga Rock type Pokemon. Memang 3 type tu senang gila nak kalahkan Charizard ni. Charizard biasa tu pun lebih kurang sama. Tapi Charizard biasa aku tak ada unboxing lagi. Belum buat lagi. Tak sempat lagi. Ni aku main random ambil pilih gitu je. Sebab aku tak sabar nak tengok apa yang dalam kotak. Tapi itulah menghampakan. Sebab dia punya plastik ni pun macam plastik murah tau. Dia macam lembik tau. Macam kualiti dia agak kurang tau. Dia mahal tapi itulah kualiti dia kurang. Lepas tu Mega Charizard Y ni dia ada keluar dekat yang Pokemon XYZ yang ada Mega Evolve tu. Yang Ash kalah dengan yang apa Alan tu lah. Yang ada Mega Charizard Y ni bukan Alan tu. Apa entah nama. Bukan Sawyer kan. Bukan Sawyer bukan. Apa benda entah nama orang tu. So kalau kau nak tahu kau tengok je lah. Tapi rasa mesti korang tahu sebab benda tu dah lama dah kot anime tu kan. So inilah last Pokemon yang kita unboxing hari ni, Mega Charizard Y. So inilah 2 Pokemon yang kita unboxing hari ni. Kita ada Crocalor dan juga Mega Charizard Y. Antara 2 ni mana satu favourite korang? Favourite aku adalah yang Mega Charizard Y ni. Sebab dia lagi lawa lah. Design dia lagi okey lah daripada yang Crocalor ni. Crocalor ni design dia macam ala kadar. Macam dia tak iya je macam tu. So sampai sini video untuk kali ni. Jangan lupa like and share video ni. And subscribe channel ni. Jangan lupa tekan bell notification untuk video baru-baru. So kalau ada apa-apa idea untuk pakar mesin pasti korang just perlu komen kat bawah. Lepas tu untuk kalian boleh tengok aku mesin Pokemon Takara Tomy part 1 sampai part 12. Macam biasa lah dia punya tu semua kat description. Aku ada buat dia punya playlist tu. Lepas tu macam sebelum ni aku dah juga buat yang cupcake Pokemon dan juga donut Pokemon. Link ni pun sama semua kat description. So tu je lah. Until next video. Bye.